Lalu mereka syarah, lalu mereka mengarang kitab-kitab yang kadang-kadang tidak difahami pun bagi orang biasa. Satu soalan yang sangat baik, kenapa harus merujuk kitab Turath sedangkan kan kita ada rujukan Quran dan hadis? Jawabnya adalah Quran dan hadis itu kitab utama, tetapi belum tentu semua orang boleh faham kandungan Quran dan hadis. Maka ulama-ulama lah yang memahamkan kita dengan ilmu alat, dengan semua ilmu mereka. Mereka baca nusus Quran dengan hadis, lalu mereka syarah. Dan kalau syarah begitu sahaja, takut nanti tidak ada documented. Lalu mereka mengarang kitab-kitab, dan kitab-kitab itulah namanya kitab-kitab Turath, iaitu sebagai syarahan dan sebagai penerangan apa yang ada di dalam Quran dan hadis itu yang kadang-kadang tidak difahami pun bagi orang biasa. Maka kerana itu kefahaman ulama-ulama yang benar dengan disiplin ilmu yang benar, ketika mereka mengarang kitab-kitab Turath itu penuh dengan amanah ilmu, penuh dengan waraknya, menjadikan bertambah barakah lagi kitab-kitab Turath tadi. Di samping itu lebih jelas untuk orang awam dan siapa pun membacanya kalau tidak memahami nas yang ada dalam Quran dan hadis itu.